Assalamualaikum. Okey, hari ni kita masuk tajuk lain pula. Cerita gearbox kita selesaikan dulu. Dan yang mana yang duk tunggu gearbox tu, sahabat sat. Barang kilang dah push dah. Batch yang kedua, mungkin kali ni ada 2000 set. Yang tu tengah perjalanan lah, tengah perjalanan main hampa sahabat sat. Yang tu kita target bulan 10 boleh sampai lah. Kalau bulan 9, bulan 10 boleh sampai. So sahabat sat. Dan juga untuk player LCES. LCES punya gearbox pun kita tengah buat dah. Kita adjust kit sharp tu bagi hampa boleh pakai ayat lepas ni, okey. Cuma dia tak sama lah. Yang saya jual baru ni tu boleh pakai kat LCSS. Cuma ada orang convert buat pasang kat ES pun boleh, tapi banyak benda lah hampa kena tukar belah kelas. Tapi tak payah, hampa tunggu je. Saya akan keluarkan untuk version ES punya, LCES punya akan sampai nanti. Tapi lambat lagi lah pasal kita tengah design lagi. Okey, mari kita tunjuk barang apa ada hari ni. Okey, kita ada Block X Pro. Block X Pro kita ada saiz 57 tambah 2 dan juga 60 tambah 2. Ni antara dua saiz yang hot lah. Okey, blok ni dia main tambah 2 ni hampa boleh pakai crankshaft tak jack, jack 1, jack 2 boleh pakai. Jack 2 ke bawah memang cukup handsome lah. Okey, saiz 57 dan juga saiz 60. Okey, dia punya main dia siap dah skip tingkat. Tensioner dia pakai LC lah, dua-dua saiz dia pakai LC. Hampa boleh pasang je kat Y15 ataupun LC tanpa buka crankcase apa. Kira boleh PMP lah, tak perlu nak pi ribut crankcase apa semua. LC pun boleh, Y15 pun boleh. Sama juga saiz 60 pun sama boleh PMP terus untuk LC ataupun Y15. Okey, lepas tu starter bigs. Okey, starter besarnya kita ada Y15, kita ada LC4S, kita ada LC5S dan juga RS ataupun RSX sama pakai. Okey, yang ni kita ada cover head Y15 ataupun LC color purple. Okey nah, lepas tu clutch plate. Clutch plate dengan iron plate. Okey, dia semua ngam sama-sama motor punya ni. Okey, macam ni contoh macam ni. Y15 clutch plate, iron plate Y15. LC4S clutch plate, LC4S iron plate. Lepas tu yang ni LC5S, LC5S. RS ataupun RSX sama, RS ataupun RSX sama. Lepas tu 125Z, 125Z, RZ, RZ, EF5, EF5 dan juga W125, W125. Okey, yang tu dulu hari ni. Esok kita ada barang lagi. Besok macam contoh yang duk tunggu puli NVX, clutch bed NVX, lepas tu barang-barang crankshaft RZ daripada J under sampai J2, 125Z, daripada J under sampai J2, esok baru kita iklan. Barang sampai dah hari Sabtu cuma tak dan nak iklan ni, kita clearkan dulu barang-barang yang mana orang duk tunggu ni. Esok baru kita jalan barang-barang yang saya bagi tahu tadi. Crankshaft two stroke dan juga crankshaft RR pun dah sampai sekali. Crankshaft two stroke dan juga puli NVX dan clutch bell. Okey, ngam.